Geng, Israel tengah cuba untuk ubah peta selatan Lebanon. Semalam diorang buat announcement untuk kosongkan bandar Nabateh dan kemudian diorang melancarkan puluhan serangan dekat bandar tersebut. Persoalannya, kenapa bandar Nabateh? Okey, bandar ni bukanlah satu bandar kecil. Sekiranya Hamas dikenali dengan penguasaan mereka dekat Gaza, bandar Nabateh ni mempunyai pengaruh yang kuat Hezbollah dekat sana. Israel kata diorang target command center, depot senjata dan juga pelancar roket Hezbollah. Tetapi Lebanon kata diorang mempunyai misi yang lebih besar, iaitu nak create buffer zone dekat selatan Lebanon. Maksudnya Israel nak tolak Hezbollah jauh ke dalam Lebanon, dan kalau berjaya, peta selatan Lebanon akan berubah buat selama-lamanya. Dan semua ini berlaku ketika Amerika Syarikat dan Iran tengah berbincang untuk mendapatkan kata putus untuk tamatkan peperangan di antara mereka. Ramai penganalisa mengatakan Israel cuba untuk tamatkan Hezbollah sebelum termeterainya perjanjian di antara Amerika Syarikat dan juga Hezbollah.